Para penonton yang dikasihi sekalian, untuk tahun 2025, inilah podcast pertama kita dan podcast bersama saya, Ustaz Wahdi Anwar. Kita dah sampai pada siri yang ke-11. Syukur pada Allah SWT atas kelapangan yang Allah bagi pada kali ini untuk kita kupas satu isu nak bagi faham umat Nabi SAW dengan kefahaman yang betul. Dan tajuk pada kali ini adalah bila Nabi diam, petanda bid'ah atau sunnah ataupun sunnah takririyah. Dinamakan sebagai sunnah takririyah. Muslimin dan muslimat sekalian, kita bawa pada kali ini seorang ahli akademik yang tidak terkenal di depan tetapi di kalangan ilmuwan, agamawan, ahli akademik. Penulisan-penulisan beliau menjadi rujukan dalam dan luar negara. Bersama dengan Universiti Teknologi Malaysia hampir 27 tahun, kita bawakan satu orang yang sangat tinggi autoriti dalam Malaysia, iaitu Profesor Dr. Arif Saleh bin Rosman, Hafizahullah. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor terbang daripada KL atau Johor? Direct daripada Johor. Direct daripada Johor. Subhanallah, kita ucap terima kasih Doktor. Jazakumullah khairan sudi datang ke podcast pada kali ini. Semoga Allah Ta'ala menjadikan mutiara panduan yang keluar daripada hati dan mulut Prof diguna pakai oleh dan mendapat manfaat oleh semua umat Nabi SAW. Amin. Jadi Profesor Dr. Arif Saleh bin Rosman sangat terkenal dalam keilmuan, penulisan, akademik dan sebagainya. Sekarang ni menjawat jawatan dekan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia lebih 27 tahun daripada tahun 98. Kepakaran dalam bidang usul fiqh dan kefatwaan. Tuan-tuan, Prof. Dr. Arif Saleh mendapat sarjana muda dengan kepujian pengajian Islam daripada Universiti Muqtah Jordan tahun 97. Saya waktu tu baru umur 14 tahun. Subhanallah, doktor dah habis dah. Hafizahullah. Kemudian sarjana pengajian Islam, Master Syariah di Universiti Kebangsaan Malaysia 2001. Kemudian PhD Fiqh dan Usul Fiqh di Universiti Islam Antarabangsa. Doktor pegang banyak jawatan. Subhanallah. Antaranya dilantik jawatan kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Agama Islam Malaysia MKI 2022 sampai 2026. Ahli jawatan kuasa Fatwa Negeri Johor daripada 2011 sampai sekarang. Ahli jawatan kuasa Pengawasan Syariah Amanah Raya Berhad daripada 2016 sampai sekarang. Ahli jawatan kuasa Pengawasan Syariah Halal Development Corporation HDC dari 2023 hingga 2025. Ahli jawatan kuasa penyelidikan Jabatan Mufti Negeri Sembilan 2016 sampai 2019 dan banyak lagi jawatan lain. Seperti yang saya sebut tadi, Profesor Dr. Arif sangat aktif dalam penulisan artikel jurnal, buku dan kertas kerjaan ilmiah. Mencecah ratusan saya tengok, menjadi rujukan dalam dan luar negara, antaranya terjemahan Riyadhus Salihin karangan Al-Imam An-Nawawi dan banyak lagi. Profesor Dr. Arif Saleh bin Rosman, kita nak mula dengan permulaan dan muqaddimah. Hadis atau sunnah yang macam kita tahu, semua perkataan, tindakan dan juga iqrar daripada Nabi SAW. Dan Doktor boleh terangkan secara ringkas apa maksud sunnah takririyah dan apa yang masyarakat awam perlu faham bahagian ni dalam definisi sunnah ataupun hadis ni. Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi man wala amma ba'd. Baik, alhamdulillah. Pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Wadi atas undangan ini. Sama. Untuk kita berkongsi-kongsi, bertukar-tukar pandangan dalam kita mengemukakan satu solusi kepada masyarakat dalam menjawab isu-isu yang sedang berlaku. Okay, salah satu tajuk yang kita bincang pada hari ini, diamnya Nabi. Okay, jadi diamnya Nabi SAW ini atau sukutun Nabi SAW dibincangkan oleh para ulama terdahulu.
Okay. Jadi bila kita bincang berkenaan dengan sunnah, Okey. dan Allah SWT menjelaskan dalam Quran kenapa Allah utus Nabi ni. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Kami tidak mengutuskan seorang nabi itu melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Ya. Jadi nabi, rasul diutus untuk kita taat. Untuk kita ikut taat. Untuk kita ikut, kita taat. Baik. Ya, jadi ittiba'. Jadi sekarang ni bila kita sebut isu di masyarakat, ittiba' sunnah. Kita nak ikut sunnah. Jadi sekarang ni kita nak bincang dalam sesi podcast kita ni. Okey. Sunnah tu apa dia? Baik. Jadi kalau kita lihat, Ustaz Wadi pun dah sebut tadi, maknanya para ulama menjelaskan. Saya fokuskan bicara saya pada hari ini dalam disiplin ilmu usuluddin, usul fiqh. Baik. Sebab kita banyak ilmu. Kalau nak bincang sunnah ni dari sudut ilmu hadis, dia ada definisi tersendiri. Dari sudut fiqh ada definisi tersendiri. Betul. Tapi hari ini kita nak fokus kepada ilmu usul fiqh. Okay? Jadi menurut ulama usuliyun, bila bincang usul fiqh ni adalah untuk kita memahami hukum. Di mana kita nak kaitkan sunnah Nabi SAW ni dengan sebagai sumber hukum. Baik. Jadi sebab itu mengikut ulama usuluddin, contoh Imam Al-Amidi dalam kitab Al-Hikam sebut. Jadi ma sudira ani Nabi SAW, apa yang disandarkan daripada kepada Nabi SAW min qaulin, perbuatan, percakapan, au fi'lin, perbuatan, au iqrarin. Jadi yang biasa dalam masyarakat kita, Ustaz Wadi, kita bersebut ittiba' sunnah, kita akan sebut ada Nabi cakap, apa Nabi buat. Kita hanya fokus pada dua ni. Sedangkan daripada sudut ilmu Islam, dia ada sunnah yang ketiga. Yang ni yang kurang orang beri perhatian. Betul. Jadi yang ni yang kita nak bincang pada hari ni. Patut. Jadi tajuk kita, diamnya Nabi, sukutun Nabi SAW. Maka para ulama usul fiqh menjelaskan bahawa sunnah taqririyah itu iaitu sukutun Nabi SAW. Ya, jadi diamnya Nabi SAW. Apabila para sahabat melakukan sesuatu atau para sahabat bercakap tentang sesuatu, dan kemudian Nabi SAW diam, tak mengingkari, dan ataupun Nabi mengakui, menerima perkara itu, maka itu disebut sebagai iqrar. Iqrar, itulah iqrar. Itulah. Baik. Iaitu kita sebut sebagai sunnah taqririyah. Menarik. Yang menarik. Ulama Prof. usul sebut qaulin, sunnah qauliyah, percakapan, sunnah fi'liyah, dan sunnah taqririyah. Yang ini kurang dibahas, Prof. Yang ini kurang dibahaskan. Jadi sebab itu kalau kita nak faham konsep sunnah, bid'ah, hubungan perbezaan antara sunnah dan bid'ah, maka kita kena bicarakan juga tentang sunnah taqririyah ni. Faham. Jadi sangat perlu. Kalau kita tengok praktikal sekarang ni, orang sebut mana Nabi buat, mana Nabi sebut. Yang iqrar ini yang paling jarang dibahaskan, sedangkan banyak hukum, Prof, yang dikeluarkan daripada ulama, daripada sunnah taqririyah ni. Dari sudut mana kumpulan yang selalu membid'ahkan perbuatan orang lain ni, dari sudut mana ihmal mereka di sunnah taqririyah ni, Prof? Baik. Jadi bila kita bicara berkenaan dengan sunnah, jadi kita dah kata sebut tadi, apa yang disandar kepada Nabi SAW. Nabi cakap, Nabi buat, ataupun Nabi iqrar, diakui, Nabi mengakui. Dan kita nak bincangkan dari sudut hujjiyah itu. Sebelum saya nak jawab soalan Ustaz Wadi tadi. Ya, betul. Jadi bagaimana status hujjah sunnah taqririyah itu? Kalau kita ambil penjelasan Imam Asy-Syafi'i, di dalam kitab Risalah, di mana Imam Syafi'i menjelaskan bahawa famasakata anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bima fa'ala baina yadayhi wa lam yunkiruhu fahuwa taqrirun wa huwa sunnah. Jadi apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diamkan itu, sedangkan apa dilakukan sesuatu itu di hadapan Nabi, maksudnya Nabi tahu, sahabat buat atau sahabat cakap, dan Nabi tidak mengingkarinya, maka itu adalah termasuk dalam iqrar, Nabi mengakui, wa huwa sunnah. Jadi di sini kita lihat kenapa dalam masyarakat kita, Ustaz Wadi timbulkan tadi, sering kita dengar amalan Nabi tak buat, dan Nabi Nabi tak suruh, Nabi tak cakap. Itu dalil yang selalu digunakan. Dia kata ini bid'ah. Ya, betul. Jadi kenapa yang soalan Ustaz Wadi tadi, maknanya adakah mereka ni mengihmalkan sunnah sunnah taqririyah itu? Daripada satu sudut, secara umum jawapan saya, maknanya golongan yang suka
melabelkan sesuatu amalan yang dilakukan itu dengan mudah-mudah dikatakan bid'ah, mana kita tidak mengkaji amalan-amalan itu secara mendalam dan kita kaitkan dengan sunnah takririah. Okay. Dan ia berpunca daripada manhaj, kaedah dasar yang digunakan. Okay, kita lihat sebagai contoh. Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah, yang dari sudut fiqahnya mazhab Imam Syafi'i, mazhab Syafi'iyah, Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, Imam Malik Malikiyah, dan sebagian besar mazhab Hambali, yang menggunakan kaedah bahawa sukutun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan kepada bayan, penjelasan kepada hukum. Okay. Tapi mengikut pandangan sebahagian ulama, contohnya yang dipopularkan di Ibn Taymiyah dan anak murid Ibn Qayyim, mereka mempopularkan pula dia punya kaedah dia, sukutun Nabi sallallahu alaihi wasallam, diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sunnah takririah itu, dia bukan secara umum seperti yang ulama jumhur ulama sebut tadi, dia sebagai bayan, penjelasan kepada hukum, tapi mereka kata perlu ada dalil lain yang menjelaskan perkara itu. Bermakna kita tak mengatakan bahawa mereka menolak sunnah takririah, tidak. Sebab empat mazhab fiqah, termasuk mazhab Hambali sendiri, Imam Ahmad dan Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim sendiri pun maknanya menerima penghujahan sunnah takririah. Cuma mereka yang ikut manhaj Ibn Taymiyah ini, mereka menyempitkan kefahaman dan penggunaan sunnah takririah. Sebab itu, Sakwadi dan para pendengar sekalian, dalam perkara ini, jadi kalau kita lihat soal sunnah takririah ini, dia melibatkan persoalan ijtihad. Ijtihad ni iaitu bagaimana proses para ulama mengeluarkan hukum atau mengistinbatkan hukum daripada nas, Quran dan sunnah. Itu nas yang utama. Okay, jadi apabila ada perbezaan dari sudut manhaj, kefahaman dan penggunaan sunnah takririah, maka dia memberikan kesan kepada ijtihadnya. Okay, jadi kalau kita faham asas perkara ini, maka tak timbul sebenarnya kita memudah-mudah menyalahkan sesuatu amalan itu terus dilabelkan sebagai bid'ah. Bid'ah yang sesat. Sebab dia melibatkan perkara ijtihad. Jadi ijtihadi ini melibatkan nas yang bersifat zanni. Selagi tak bersifat qat'i, maka dia zon, maka zon ini ruang untuk berijtihad. Jadi di sinilah maknanya kita nak perlu faham kenapa ada segelintir masyarakat kita yang gemar membid'ahkan sesuatu amalan kerana mereka secara simplistik menggunakan kaedah tadi. Bahawa ada hadis tak? Biasa ayat gitu kan. Selalu yang digunakan pakai. Kalau ustaz-ustaz macam ni, golongan ni mengajar, ya bila ada masyarakat tanya, ustaz apa hukum orang buat gini-gini? Dia kalau kita lihat dekat YouTube dekat mana-mana kan, kita boleh analisa cara dia berfikir macam mana melalui jawab balik dia. Soalan ni, ada hadis tak? Ada hadis tak? Dia, betul. Nabi buat tak? Sahabat buat tak? Betul. Yang tu yang dia selalu timbulkan. Sedangkan setiap perkara ni dia ada manhaj. Subhanallah. Jadi itulah Ustaz Wadi, mana sekarang ni kita nak didik masyarakat kita bahawa dalam memahami sunnah takririah ini, kita perlu kepada manhaj ilmu yang jelas yang ulama kita dah berikan, dan kita jangan secara simplistik mengatakan, oh amalan ni bid'ah, sebab apa Nabi tak buat? Tidak. Kita nak didik masyarakat kita, sebab tu kita bicara pada hari ini diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bid'ah ataupun sunnah. Sunnah takririah itu untuk kita lebih faham secara mendalam, baru nanti kita akan dapat kita punya hujungnya sebenarnya perkara ni adalah perkara ijtihadi yang sebenarnya boleh berlapang dada menerima perbezaan. Ayat ni emas ni, 2 minit ni, Prof. Ini ayat emas yang saya harap sampai kepada jutaan umat Islam di Malaysia yang ni, bahawa kita ada manhaj yang mutakamil yang sudah pun disediakan oleh para ulama kita, bukan dengan cara simplistik yang selalu disebutkan oleh sebahagian kumpulan ni. Saya kira doktor dah jawab sekali dengan apa kesan kepada hukum syariat sekiranya kita mengabaikan sunnah takririah ni.